Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya, Khairul Anwar Awang Jaafar dalam Buletin Kedah Sejahtera. Penghulu mukim di Kedah disaran memanfaatkan teknologi digital dan bergerak seiring dengan arus pendigitalan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat menjadi lebih pantas, cekap dan berkesan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor berkata, penghulu perlu menguasai teknologi serta menggunakan media sosial secara berhemah untuk menyampaikan maklumat yang sahih dan memudahkan urusan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-51 Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia, Cawangan Kedah di Wisma Darul Aman. Ketika ini, seramai 107 penghulu sedang berkhidmat di Kedah daripada 126 jawatan yang diperuntukkan dan kerajaan negeri berharap kekosongan yang masih ada dapat diisi dalam masa terdekat. Pada masa sama, kerajaan negeri memperuntukkan RM1.5 juta setiap tahun bagi membina dan membaik pulih pejabat penghulu yang uzur sebagai usaha memperkasakan institusi penghulu dan meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Tambahnya, peranan penghulu kini semakin mencabar apabila mereka bukan sahaja membantu menyelesaikan pelbagai isu masyarakat, malah bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan. Golongan lelaki diseru menghayati konsep Qawwam sebagai pemimpin keluarga yang bertanggungjawab memimpin, melindungi dan membimbing isteri serta anak-anak demi mewujudkan institusi keluarga yang sejahtera. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Agama, Komunikasi dan Penerangan, Datuk Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad berkata, seorang suami yang qawwam bukanlah individu yang paling ditakuti oleh keluarga, sebaliknya insan yang paling dipercayai dan menjadi tempat bergantung ketika menghadapi kesukaran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar lelaki qawwam, suami qawwam, rumah tangga tenteram, peringkat negeri Kedah 2026 di Dewan Seri Mentalun Al-Ostar. Menurut beliau, cabaran institusi keluarga masa kini semakin kompleks dengan pelbagai faktor termasuk tekanan ekonomi, kesibukan kerja, pengaruh media sosial serta masalah komunikasi yang boleh menjejaskan keharmonian rumah tangga. Justru, beliau menegaskan bahawa tanggungjawab seorang ketua keluarga bukan sekadar menyediakan nafkah kewangan, malah merangkumi kasih sayang, perhatian, sokongan emosi dan bimbingan kepada ahli keluarga. Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi, Sains, Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Seremban di atas pertuduhan membuat kenyataan yang didakwa boleh mencetuskan kebimbangan awam. Beliau didakwa mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan berhubung kenyataannya mengenai isu akses kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Mahkamah membenarkan beliau diikat jamin sebanyak RM5,000 tanpa syarat tambahan, termasuk tiada sekatan perjalanan dan tiada larangan mengeluarkan kenyataan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 30 Julai depan bagi penyerahan dokumen. Selepas prosiding, dalam satu kenyataan, menegaskan beliau akan memberikan kerjasama penuh kepada proses perundangan serta mengemukakan fakta, data dan dokumen melalui saluran mahkamah. Tegasnya, isu yang dibangkitkan adalah demi memperjuangkan peluang pendidikan tinggi yang lebih adil, khususnya kepada anak-anak daripada keluarga B40 dan M40. Beliau turut menegaskan tidak akan berundur atau berdiam diri walaupun berdepan tindakan undang-undang, sebaliknya akan terus menyuarakan pandangannya berhubung akses kepada pendidikan tinggi. Terdahulu, Kementerian Pengajian Tinggi memaklumkan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang susulan kenyataan Haim Hilman berkaitan sistem kemasukan ke universiti awam di luar saluran unit pusat universiti atau UPU. Kes itu kini menunggu sebutan semula di Mahkamah Magistrate Seremban pada 30 Julai ini. Kerajaan Negeri Kedah terus memperkukuh agenda pembangunan insan menerusi program The Pearl of Kedah dengan membiayai caruman Skim Simpanan Pendidikan Nasional atau SSPN Plus kepada anak-anak daripada keluarga B40 yang terpilih. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Insan dan Pembasmian Kemiskinan, Datuk Ustazah Siti Aisyah Ghazali berkata, kerajaan negeri mendanggung caruman sebanyak RM30 sebulan bagi tempoh 3 tahun sebagai persediaan pendidikan masa depan mereka. Menurut beliau, program itu bukan sahaja menggalakkan budaya menabung, malah turut menyediakan perlindungan takaful termasuk manfaat kemasukan ke hospital dan perlindungan kemalangan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke rumah 3 peserta program di sekitar air hangat Langkawi. Program berkenaan menyasarkan kira-kira 300 pelajar daripada keluarga B40 di seluruh Kedah, khususnya yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dan belajar di sekolah menengah harian. Menurut beliau, pemilihan anak sulung dalam keluarga sebagai peserta program diharap dapat melahirkan
contoh terbaik kepada adik-beradik lain untuk terus berjaya dalam bidang pendidikan. Beliau berharap inisiatif itu mampu membantu lebih ramai anak daripada keluarga B40 melanjutkan pelajaran sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga dan melahirkan generasi berilmu, berakhlak serta berdaya saing. Kerajaan negeri akan meneliti beberapa keperluan kritikal bagi memperkukuhkan perkhidmatan sokongan kepada pesakit kanser termasuk cadangan penyediaan peralatan perubatan serta bantuan kebajikan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Wanita, Keluarga, Masyarakat dan Perpaduan, Datuk Halimatun Saadiah Saad berkata, antara keutamaan yang dibangkitkan ialah penyediaan mesin ultrasound mudah alih bagi mempercepat proses penilaian dan diagnosis pesakit. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan rasmi ke Pink Ribbon Center di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM5,000 bagi menyokong pelaksanaan program dan aktiviti Pink Ribbon Center yang membantu pesakit kanser serta keluarga mereka. Menurut beliau, masa merupakan faktor yang amat penting dalam rawatan kanser dan sebarang kelewatan mendapat diagnosis atau rawatan boleh memberi kesan terhadap tahap penyakit serta emosi pesakit. Tambahnya, kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat turut memperluaskan bantuan pesakit terlantar kepada pesakit kanser yang layak bagi meringankan beban kewangan mereka. Majlis Bandaraya Alor (MBAS) memperkenalkan Manual New Approval for Development Initiative (NADI) bagi mempercepat dan memudahkan cara proses kelulusan plan pembangunan di kawasan pentadbiran meliputi daerah Kota Star dan Pokok Sena. Datuk Bandar Alor, Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, inisiatif yang mula dilaksanakan pada 1 Mac lalu berjaya memendekkan tempoh kelulusan pembangunan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kecekapan sistem penyampaian dan daya tarikan pelaburan di Kedah. Menurut beliau, tempoh kelulusan bangunan industri dan komersial kini dipendekkan daripada 99 hari hanya kepada 27 hari, manakala kebenaran merancang tempoh terhad atau KMTT bagi projek berisiko rendah dikurangkan daripada 98 hari kepada 14 hari. Katanya, langkah itu bukan sahaja menjimatkan masa dan kos pematuhan, malah mempercepatkan pelaksanaan projek, membuka peluang pekerjaan lebih awal serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Medul Nadi MBAS dan penyerahan sijil kelulusan KMTT kepada Singhab Kedah Sendirian Berhad di Alor. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan sijil kelulusan kebenaran merancang tempoh terhad kepada Singhab Kedah Sendirian Berhad yang menjadi antara syarikat terawal menyertai operasi pemutihan kilang-kilang. Sementara itu, MBAS turut membuka peluang kepada pemilik premis industri, komersial dan kediaman yang menjalankan aktiviti perniagaan tanpa kelulusan perancangan untuk memukakan permohonan sehingga 31 Disember ini untuk pertimbangan insentif diskaun kompaun. Program Permataku Sejahtera terus menjadi antara inisiatif kerajaan negeri dalam menggalakkan ibu bapa memulakan tabungan pendidikan anak-anak sejak usia awal menerusi pembukaan akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPM Prime. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Insan dan Pembasmian Kemiskinan, Datuk Ustazah Siti Aisyah Haji Ghazali berjelaskan, setiap penerima menerima sumbangan sebanyak RM200 sebagai simpanan awal yang diharap menjadi pemangkin kepada ibu bapa untuk terus menabung bagi masa depan pendidikan anak-anak. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan penyerahan sumbangan kepada 3 penerima program Permataku Sejahtera di sekitar air hangat Langkawi. Menurut beliau, kerajaan turut menyediakan geran padanan sehingga RM10,000 kepada pendeposit yang memenuhi syarat simpanan SSPM Prime. Beliau berharap lebih ramai keluarga mengambil peluang menyertai program berkenaan bagi memastikan anak-anak mempunyai persediaan kewangan yang lebih kukuh untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Air Hangat Syamsilah Siru. Legenda bola sepak Kedah Badrul Bakhtiar dilantik sebagai pengurus pasukan Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026 hingga 2027. Pelantikan bekas Kapten Kedah itu yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Gurun diumumkan Naib Presiden KFA Muhammad Radhi Maddin menerusi kenyataan media di laman rasmi persatuan berkenaan. Menurut Muhammad Radhi, pengalaman luas Badrul sebagai pemain dan ketua pasukan diyakini mampu memperkukuhkan pengurusan skuad hijau kuning serta meningkatkan daya saing pasukan selepas menamatkan saingan Liga A1 Semi Pro musim lalu di tangga ketiga. Dalam perkembangan sama, KFA turut memperkukuhkan barisan kejurulatihan
apabila melantik bekas pemain kebangsaan Akmal Rizal Akmal Rakli sebagai Ketua Jurulatih baharu Kedah FA menggantikan Victor Andrak. Gabungan pengalaman Badrul Bakhtiar di bahagian pengurusan dan Akmal Rizal selaku Ketua Jurulatih diharapkan mampu mengembalikan kegemilangan Kedah FA serta merealisasikan sasaran mencabar bagi musim baharu Liga A1 Semi Pro. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urus Setia Penerangan Darul Aman. Saya Khairul Jaafar. Assalamualaikum.